Lempeng T20 sebab pakai air spritzer kau. Ini kalau balik kat cermin kereta kau, Jangan lekat elok. Bukan jadi. Untuk episod kali ni, Moreh lebih sparkling bersama Spritzer. Saya nak jemputlah chef terkemuka. Of course. Manalah dia? Siti Cik Syarif. Chef? Chef? Assalamualaikum. Okey. Apa khabar semua ya? Ya, penonton-penonton puasa ke tidak? Raya ke tidak? Ya. Okey, saya sebenarnya dah tak sabar sebenarnya. Saya memang meminati dia sebab dia Terima kasih. suka sangat buat kita bukan terbahak-bahak jadi Terbuhu-buhu. Okey. Jom apa lagi? Kita akan masak. Masak? Moreh. Oh, takutnya nak masak. Kita Okey, tengok Baik. betapa powernya chef. Jom kita masak. Masalah apa? Ya, tuan perempuan ya. Ni kita nak masak kan. Ni wonderful day lah orang kata. Chef tu. Chef. Chef tu. So, tu nak masak apa ni? Okey. Tengok baju colour putih kan. Jadi kita nak masak benda yang warna putih. Okey. Lempeng kelapa. Wow. Ada nama khas ke nanti tidak? Lempeng kelapa. Kalau kau tak masak kau memang biar dah. Tapi kali ni dia bukan biasa-biasa kan? Dia bukan biasa-biasa sebab kita pakai sparkling spritzer. Air sparkling spritzer kita pakai ni. So kita tengok kejadian dia kejap lagi. Lempeng tu jadi Lempang. Jangan. So jadi Tak nak. lempeng T20 sebab pakai air spritzer kau. Kita masukkan tepung gandum. Kalau tak ada tepung gandum, you all boleh pilih nak tepung ubi ke, nak tepung tapioka ke, tapi dia tak jadi lempeng ya. Dia jadi lempang. Okay? Kita masukkan Okey, masukkan. tepung gandum. Agak-agak je. Macam ni kita nak buat rasa-rasa je kan. Rasa-rasa je. Tambah sikit lagi. Malu kan abang. Sikit lagi. Lepas tu kita kacau-kacau dia dulu. Macam perut. Lepas tu kita masukkan kelapa kan. Ya, kelapa. So sukatan dia separuh tepung, suku kelapa. Macam ni dah. Okey dah. Okey. Alright. Okey. Kita masukkan perasa. Of course kita kena ada gula. Kalau tak ada gula, tak jadilah. Ni kan semualah. Kan? Garam saya rasa a pinch je kan. Yes. A pinch of salt, okey. Gaul dia supaya sebelum kita nak masukkan air tu kan, dia dah cukup tak? Okey, kalau tak cukup kita masukkan lagi sikit. Nanti nak. Okey. Masukkan lagi sikit. Sebab apa? Lagi banyak pauk kelapa, lagi sedap. Okey, lepas tu kita Okey, letak sekarang ni susu cair jangan susu cair. Pastikan susu cair lah. Tak ada susu cair, susu lembu pun boleh. Tak ada susu lembu, jangan sekali ambil susu kucing. Okey? berdosa. Dosa. Ambil susu kucing tu, miau-miau nanti. Okey. Gaul dulu. Okey, sekarang kita dah So boleh sekarang kita letak ni. Ini the moment. moment. Air sparkling. Dia berkarbonat lah kan? Ya. Dia sebenarnya a neutral mineral water dan carbonation. Mineral water yang berkarbonat. Ni berapa ml? Saya setkan kat sini 1 cup dan kita adjust kan. Oh, okey. Maksudnya kalau pakai ni, lempeng kita akan jadi lebih gembung lah kan? Yes, gembung dan juga dia crisp dan dia macam fluffy lah. Tak apa, gembung lah. Bunyi lah. Sekarang kita gaul dia. Beza kalau kita pakai air biasa dengan air sparkling ni, dia lebih pecahan tepung tu dia lagi senang larut Ya. kan? Okey. Tak dengar sikit bos itu. Letak sini. Letak situ. Okey, macam ni okey. Boleh. Lepas tu kita Api ni jangan lupa. api kita buka dulu. Sap satu kali. Okey, lepas tu kita tuang dia macam tu kan. Dia pilih-pilihkan sikit. Saya tu alhamdulillah. Lepas tu dipilih-pilihkan dia. Lagi. Tak. Tu bau dia tu, bau kelapa tu. Itu betul lah. Kata-kata kan, kita bumbu kelapa sikit bagi sedap. Ya. Kita tengok bumbu kelapa ni memang lagi sedap tak? So kita selak-selak tepi dia. No? Bagi laluan udara supaya kita senang nak angkat dia. Kita boleh. Yakin Okay, bismillah.
Bismillah. cantik. Boy, macam apam balik. Macam apam balik kata kau. Kan? So kita dah boleh angkat dah ni. Okey, kita nak angkat. Kita letak tadi lah kan. Nampak tu. Saya nampak penuh kelapa. Saya nampak. Sedap ni lempeng kita ni. Lepas tu, yang ni I tunjuk kat YouTube Okey, saya tips untuk kita buat condiments. Condiment. Masukkan kelapa lebihan ni. Ya. Kita akan goreng kelapa ni, goreng saja. Jangan letak minyak, jangan letak apa, goreng saja. Okey. Okey. Finally kita dah siap. Dah siap dah? Lempeng kelapa. Mesti. kelapa T20. Okey. Sekarang kita nak pair juga dengan air 5 ais. 5 ais. Nanti kita pakai Sparkling Spritzer. Limau kasturi. Limau purut tu pantun. Limau purut tak ada akai. Itu dah boleh. Ni limau kasturi. Okey. Daniel, Ya. sebelum kita nak rasa ni, boleh tak belanja sikit pantun? Pantun 2 kerat untuk hari ini untuk resepi kita. Anak monyet kena gegata, cubalah lempeng resepi kita. Jangan lupa, More lebih sparkling bersama Spritzer. Gegata, lempeng kita, spritzer kita. Itu.